Saya dah rosakkan. Tak, ni kau rosak. Ni cara unboxing dia. Nak pakai sekarang ni? Macam ni. Sama lah dengan ni. Sama lah ni ke? Betul. Adik kala kira saya tak ada lagi putih. Saya pernah cakap dengan Syami, saya nak beli. Lepas tu Syami kata kalau benda tu tak penting tak payah beli. Sama saya Anik ni. Sama je. Mana budak sekaya. Tak, kau pakai apa pun sitai juga. Saya dah budak sekaya. Sorry. Kakak, thank you kakak. Semoga kakak dimurahkan rezeki. Thank you sebab selalu dengar gosip Sofi. Sofi dapat 1 hadiah. 2 hadiah dan nak berangkat kat dapur. Ini aku beli dekat shop. RM2.60 ni. Ni RM2.60. Itulah untuk Rina tu sebenarnya. So, tu dah on dah kot. Okay guys, so untuk birthday bulan 1 Alhamdulillah dah belikan. Hari tu Asla pun saya bagi jam, ni bagi jam. Untuk Aries nanti konten akan datang, okay? Korang stay tune. So dah buka dah on dah jam dia. Alhamdulillah Sofi suka. Kalau tak suka kau akan bagi orang lain lah. Suka! Saya dah kenal dah ni. Sebab dia first time juga ada Apple Watch, sama macam Ani juga. Alhamdulillah aku belikan benda yang betul. Okay, untuk konten lepas kita dah bagi Asla jam. Untuk ni bagi jam, Ani pun bagi jam. Kenapa semua jam kan? Tak apa. Untuk next, untuk birthday Aries, kita Bella tengah fikir Bella nak beli apa. So korang kena stay tune, kena selalu tengok konten Bella, okay? So itu sahaja konten Bella pada kali ni.